Hai guys, Assalamualaikum. Ada yang tanya aku, dalam banyak-banyak pasir, contoh pasir yang biasa, tofu, kayu dan juga kristal, mana yang paling jimat dan mana yang paling serap bau? Okey, kalau ikut pengalaman aku rasa kayu yang paling jimat. Tapi pengurusannya agak leceh. Dia agak susah sikit lah sebab bila kencing dia akan jadi abu. Yang tu nanti aku akan tunjuk. Hari ni aku nak share satu pine wood nama Proliter, berat 20 kilo. Harga dia insyaAllah sangat mampu bagi yang pulang. Dan kualiti dia nak setanding dengan jenama yang dah lama ada dekat pasaran. Korang tahulah jenama apa yang ada dekat pasaran tu. Kalau korang tengok dari segi kayu dia memang baik sebab dia memang menggunakan pokok pine. Sebab kayu ada banyak jenis. Kalau yang murah-murah berkemungkinan pokok pine nya kandungan dia sedikit, kan? So, kejap lagi aku tunjuk macam mana cara nak guna dia ni. Aku akan update benda ni esok pagi. Esok aku datang kedai, aku kemas, aku akan tunjuk. Okey? Untuk malam ni aku just share yang ni. Okey? Kita jumpa esok.